Namun dalam tahun pertama, tahun kedua, saya lihat ada sedikit pergerakan yang agak perlahan. Dan ini kita kena faham bahawa bukan mudah kerajaan perpaduan yang mengandungi dua parti yang tidak pernah bekerjasama dalam politik negara, iaitu UMNO Barisan Nasional dan kemudiannya DAP. Meskipun ada Parti Keadilan Rakyat, namun Parti Keadilan Rakyat itu majoritinya adalah daripada pemimpin UMNO. Dan saya juga boleh gambarkan hari ini kerajaan yang mentadbir Malaysia hari ini majoritinya adalah hasil daripada UMNO itu sendiri, pemimpin yang lahir daripada UMNO. Maka dalam konteks kerajaan perpaduan, dia memerlukan masa yang lebih panjang dan sudah semestinya rakyat menunggu, rakyat menjangkakan satu perubahan yang drastik pada tahun pertama dan tahun yang kedua. Namun, jangkaan rakyat itu bagi saya agak sedikit meleset kerana kita lihat kesepaduan ataupun kerjasama ini perlu dipastikan antara yang pertama penyokong-penyokong akar undi. Yang kedua, pemimpin-pemimpin daripada kedua-dua parti politik itu sendiri. Mana mungkin dua parti yang tidak pernah duduk satu rumah, yang tidak pernah bekerjasama, bergaduh daripada semenjak merdeka lagi, bertekak, berseteru. Jadi mereka akhirnya duduk di bawah satu bumbung kerajaan dan perlu akur kepada titah Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, maka terbentuklah kerajaan perpaduan.